Makan! Kita kedatangan dengan seorang tetamu daripada Kelantan. Tapi hari ni kita nak tanyalah kenapa muka dia macam ni? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang kenapa muka macam sedih? Sebab daripada ni saya perhati abang duduk kat sini lama bang. Itulah. Saya sebenarnya tengah selesaikan masalah dalam kereta ada lipas ni sebenarnya. Banyak sangat masalah dia. Masalah apa bang tadi bang? Ada lipas dalam kereta. Ada lipat dalam kereta? Ya. Ya Allah, hai. Nampaknya abang cari orang yang tepat abang. Memang tepat Memang tepat. Cantik. Pilihan yang tepat. Abang lah tulang rusuk kiri saya. Okay. Abang nak pasang masak lipas dalam kereta betul tak? Betul. So hari ni abang guna je easy pempas lipas dalam kereta. Okay. Abang tahu tak cara nak guna macam mana? Macam mana? Masuk dalam kereta. Okey. Abang dah start je kereta? Dah. Okey. Atau abang hidupkan aircon, buka full volume blower. Full Blower volume tu buka paling tinggi. Okey, ni dah. Okey, lepas tu abang ambil tinizi tu, abang goncang dulu. Buka. Okey, goncang. buka, goncang. Okey, tekan button. Tekan Ya. button ni. Okey, tekan button tu, biarkan dalam kereta selama 10 hingga 15 minit. Tekan habis. Okey, lepas tu biar kat dalam kereta. Okey, selama 10 hingga 15 minit. Lepas tu kita akan tengok apa hasil dia. Okey. Lepas 15 minit kita akan panggil dekat Abang Haziq ni, kita akan tengok dalam kereta dia ada lipas ke tak lipas. Jadi kita akan tengok apa hasil yang kita dapat dekat dalam kereta dia. Okay, dah 15 minit sekarang kita nak kena panggil abang tu. Abang sini bang. Okey. Bang. Sekarang ni abang saya nak tunjuk dekat abang hasil lepas guna easy pempas lipas dalam kereta. Baik. Abang jangan terkejut Abang jangan terkejut Abang jangan nangis tau. Okey. Abang muka macam nak nangis tu. Takut aku. Bang tengok ni bang. Bang tengok bang. Uish. Ya Allah bang. Banyak. Ya. Abang. Ini- Abang. Kau buat apa bang dalam kereta Jalan bang? lagi. Ini kereta aku ke apa ni? Bang, abang buat apa dalam kereta bang? Tak Baik abang tahu, jujur bang. cakap dengan saya bang, abang buat apa? Tak buat apa lagi. Ya Allah, macam gini sekali rupa keretanya bang. Teruk. Abang biar betul bang. Betul bang. Bang, kalau kereta macam gini lah bang. Macam ni condition bang, baik abang buang je bang kereta bang. Ni Bang. kereta cek rezeki ni. Ha. So korang yang mana dapatkan easy pempas lipas dalam kereta, korang nak dapat hasil macam mana dekat dalam kereta ni, korang boleh tekan dekat beg kuning, biasa ada letak link dekat bawah. Abang kalau nak repeat order, abang nak buat lagi sekali dekat dalam kereta abang ni, abang tekan dekat beg kuning. Biasa ada letak link dekat bawah, jangan ambil satu, ambil dua, ambil tiga, lebih jimat, lebih berbaloi.